kini berada di tapak Skyview Village, iaitu satu tempat peranginan yang mana kami di sini menyediakan sele iaitu sebanyak 9 unit. Kami juga menyediakan kolam renang dan juga kafe. Tapak Skybob yang mana menyediakan karaoke dan juga tempat permainan kanak-kanak. Dan saya menjemput tuan-tuan dan puan yang ada di luar sana, datanglah ke Skyview Village untuk beristirahat dan bersantai bersama family. Tempat ini menarik, terutama waktu pagi. Terdapat suasana yang sejuk dan nyaman sekali di sini. Skyview Village adalah satu tempat tanah tinggi iaitu berbukit. Kami menyediakan kolam renang dan jangka masa depan kita bercadang untuk buat hiking di kawasan ini dan sesuai untuk family dan juga remaja-remaja yang nak hiking di bukit-bukit. Ya, setakat ni memang ada pengunjung-pengunjung daripada Perak, iaitu daripada Johor dan juga daripada Terengganu. Diorang ada datang ke sini untuk menginap. Setakat ni respon alhamdulillah, orang suka datang ke sini dan diorang dah bagi tahu kata memang tempat ni bersih, cantik di atas bukit dan suasana pun nyaman. Di kawasan ni boleh juga diadakan kenduri kahwin dan juga majlis-majlis pertukaran, majlis hari jadi di kawasan dia. Memang sesuai sangatlah. Ya, saya mengharapkan kawasan tapak Skyview ini dijadikan sebagai hub pengumpulan durian-durian dan menjadi satu tarikan yang baru kepada negeri Perak. Ya. Kat sini ada kawasan kebun durian gitu kan? Ya, ada kawasan durian kawasan sini. Memang kita sekarang ni dalam proses berbuah dah, dan insya-Allah tahun depan mungkin kita akan buat program-program untuk memajukan lebih lagi kawasan ni. Ya, dan saya berharap sangat Skyview ini menjadi satu mekanisme untuk memajukan kawasan di kawasan Cemor ni lah, terutama kawasan Cemor, dan boleh memberi pendapatan tambah nilai kepada penduduk-penduduk di kawasan ni, di kawasan Cemor.